Tapi kita silap. Anak di usia 7 tahun tak suruh sembahyang, tapi anak di usia 7 tahun suruh puasa sampai Ramadan. Betul tak? Ni minta maaf puan ya, saya pantanglah kalau orang suruh anak-anak puasa di usia 7 tahun 8 tahun. Ini tanya, megah pula tu, Ustaz, anak saya Ustaz 7 tahun tak pernah puasa. Alah, belah lalu saya kata. Dia megah anak puasa tak pernah tinggal umur 7 tahun. Sembahyang? Tanya dia, kenapa makcik ajar anak suruh puasa? Oh, nak biasa dia dengan puasa Ustaz. Kalau dia biasa dengan puasa sampai ketua dia puasa, sembahyang tak ada, apa guna puasa dia? Kenapa dia puasa? Dia puasa sembahyang dulu, puasa tu nanti. Dia megah dia paksa anak puasa. Cerita lah tu, anak saya Ustaz baru 7 tahun tak ada puasa. Belah lalu. Dia megah anak umur 7 tahun tak ada sembahyang, ni puasa tak ada tinggal sembahyang. Sembahyang belum lagi lah, dia buat apa? Nabi suruh paksa anak sembahyang di usia 7 tahun, tak biasa dia. Walaupun sehari sekali. Hari ni sembahyang sekali. Umur 8 tahun 2 kali sehari, 9 tahun 3 kali sehari, 10 tahun 4 kali sehari, 12 tahun 5 kali sehari. Okey lah. Orang yang sembahyang mesti dia puasa, tak payah wujud dan puasa lagi dah. Tapi tak semestinya puasa tu orang sembahyang. Betul tak? Cukup lah. Wallahu a'lam.